Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita jumpa untuk langkah yang terakhir, iaitu untuk kita nak hantar RPH kita untuk semakan. Okay. Untuk semakan, bila cikgu dah siap semua RPH daripada Isnin sehingga Jumaat, ada satu bawah ni ada tab semakan. Cikgu klik pada semakan. Kemudian cikgu pilih nama cikgu lah. Okay, bagi ini saya tunjukkan contoh lah. Contoh nama cuba kali ya contohnya. Okey, dia akan keluar status belum dihantar. Kita hantar untuk semakan. Klik saja di sini. Okey, bila klik dia akan keluar satu paparan. Berjaya average anda untuk minggu ke-30 telah dihantar untuk kepada penyemak. Klik OK. Okey, menunggu semakan. Jadi yang bahagian-bahagian lain tak perlu risau. Bila pentadbir dah semak, dia akan keluar dekat sini nama penyemak, tarikh dan ulasan. Untuk disahkan ni tak semestinya ada. Kalau guru besar semak barulah ada pada semakan. Disahkan. Okey, kalau pentadbir yang semak, contohnya bawah fikir masing-masing, dia akan keluar pada bahagian disemak oleh lah. Okey. Itu sahaja untuk hantar semakan. Pastikan betul nama, minggu yang betul. Minggu ni automatik lah. Cikgu dah pilih minggu dekat depan ni ada M30. Di sini pun akan automatik M30. Okey, cuma cikgu pilih nama lah setiap kali untuk hantar.